Harga emas turun macam air terjun hari ni. Jom kita tengok kenapa dan bagaimana kita nak benefit daripada benda ni. Ramai ahli-ahli kewangan menjangkakan apabila terjadi perang antara Israel dan Iran, harga emas akan mencanak naik. Tapi jangkaan ni jauh meleset. Adakah ni perkara yang pelik? Sebenarnya benda ni tak pelik sebab dah pernah berlaku pada tahun 2022 di mana harga emas ketika itu melalui dua fasa. Mula-mula dia naik mencanak-canak dan kemudian dia turun ketika perang antara Rusia dan Ukraine. Kenapa perkara ini terjadi? Sebab ketika itu pelabur-pelabur terus membeli emas dengan jumlah yang banyak menyebabkan harganya naik. Tapi apabila Bank Pusat Amerika menaikkan kaedah-faedah dia dan pelabur-pelabur ni pun cepat-cepat jual emas tersebut untuk mendapatkan cash untuk membeli aset-aset lain yang boleh memberikan mereka pulangan faedah. Perkara yang sama sedang berlaku sekarang. Jadi ini adalah untuk explain apa yang sedang terjadi kenapa harga emas makin lama makin turun melebihi garisan sokongan. Adakah saya sebagai penyimpan emas perlu merasa panik dalam keadaan ini? Jawapan dia tidak. Kerana sebagai seorang penyimpan emas yang berilmu, saya faham tujuan saya menyimpan emas. Dan tujuan saya menyimpan emas adalah untuk simpanan jangka masa sederhana ke jangka masa panjang. Di mana saya akan menyimpannya sehingga saya mencapai target ataupun apabila sudah tak sampai tempoh 2 tahun. At least 2 tahun. InsyaAllah. Jadi naik turun harga dalam sesuatu pelaburan tu memang lumrah dunia. Jika anda beli saham, bond, ataupun kripto, ataupun apa-apa je lah, harganya memang akan turun dan naik. Apa yang anda perlu faham adalah bila anda nak beli dan bila anda nak jual. Itu akan menentukan keuntungan anda. Apa kita nak buat dalam situasi emas tengah turun banyak ni? Sekiranya anda mempunyai wang yang lebih, belilah sedikit emas untuk menambahkan gram emas anda. Sekiranya anda belum pun memerlukan akaun simpanan emas, bolehlah kontak saya dan saya akan bantu. Assalamualaikum.